Tak cukup kerusi? Cari Sabah. Betul ke Sabah ni kingmaker politik dekat Malaysia? Tiap kali Malaysia nak PRU, Sabah mesti kena kacau. Kenapa? Mungkin sebab Sabah penentu kuasa atau si kingmaker yang selalu dipandang bila kuasa pusat goyang. Jom kita rungkai. Sabah ada 73 kerusi Dewan Undangan Negeri dan 25 kerusi Parlimen. Mungkin tak sebanyak Johor atau Selangor, tapi dalam landscape politik Malaysia, 25 kerusi Parlimen boleh jadi penentu hidup mati sesebuah kerajaan. Tak percaya? Tengok PRU 14, PRU 15. 2 kali berturut-turut Malaysia dapat keputusan tergantung. Tak ada satu pun gabungan menang majoriti. Game politik jadi beku dan semua orang tertunggu-tunggu siapa yang akan bentuk kerajaan. Masa tu, semua mata terus pandang ke Borneo, ke Sabah dan Sarawak. Dekat sana ada gabungan GRS dan ada GPS. Dua nama yang selama ni tak banyak bunyi, tiba-tiba jadi rebutan Putrajaya. Kenapa? Sebab dalam situasi tak cukup kerusi macam ni, siapa dapat sokongan Sabah dan Sarawak, dialah yang pegang kunci ke Istana Negara. Bukan retorik, ini realiti. Dalam krisis politik Malaysia, GRS jadi penentu. Mereka tak ramai, tapi suara mereka boleh tentukan siapa yang akan angkat sumpah depan Agong. Tapi satu benda, politik Sabah ni macam telenovela sikit. Hari ni sokong sana, esok lompat sini. Hari ni kerajaan, minggu depan pembangkang. Ada je plot twist dia. Ingat lagi tak, Januari 2023, masa Sabah alami krisis politik bila BN tarik sokongan pada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Zino. 5 ada UMNO tetap sokong Datuk Seri Haji ni yang sebabkan perpecahan dalam UMNO Sabah. Krisis ini dikenali sebagai langkah Kinabalu dan berakhir dengan penggubalan Undang-Undang Anti Lompat Parti pada Mei 2023. Dan dalam kekecohan ni, siapa yang selalu dilupakan? Rakyat. Yang diorang nak jalan elok, sekolah cukup cikgu, peluang pekerjaan, bukan drama politik. Tapi jangan silap, rakyat Sabah bukan tak tahu mainan ni semua. Makin ramai yang dah celik politik, makin ramai yang nak tentukan masa depan sendiri. Kalau Sabah terus jadi kingmaker, mungkin dah sampai masa Sabah bukan sekadar penentu kuasa, tapi mungkin pemilik kuasa sebenar.